7 tanda pada kuku yang boleh dedahkan masalah kesihatan dalaman korang. Pernah tengok kuku sendiri dan terfikir, kenapa pucat? Kenapa ada garis pelik? Sebenarnya kuku kita boleh berbisik tentang apa yang berlaku dalam badan secara rahsia. Jom saya tunjuk. 1. Kuku pucat, putih sangat. Tanda badan kekurangan zat besi, iron atau HB rendah. Bila sel darah merah kurang, oksigen tak sampai cukup ke kuku. Boleh jadi simptom anemia, masalah hati atau jantung juga. 2. Kuku kuning biasanya disebabkan oleh masalah paru-paru, terutama kalau kuku tebal dan melengkung, jangkitan kulat atau kesan dari merokok dan penggunaan nail polish terlalu kerap. 3. Kuku mudah retak atau rapuh tanda kekurangan. Biotin, vitamin B7, magnesium dan zat besi. Juga boleh jadi tanda masalah tiroid, terutama kalau kuku makin nipis dan mudah patah. 4. Garis melintang atau Bewes lines, garis lekuk melintang pada kuku. Tanda badan pernah lalui tekanan fizikal besar, demam panas, trauma atau jangkitan teruk. Boleh juga petanda masalah metabolisme serius 5. Kuku kebiruan atau kebiruan di hujung tanda oksigen dalam darah rendah. Mungkin berkait dengan masalah paru-paru atau jantung. Kalau sering berlaku, perlu jumpa doktor segera. 6. Bintik putih pada kuku, white spots. Mitos kata sebab kurang kalsium, tapi sebenarnya biasanya akibat trauma kecil, terhentak. Tapi kalau terlalu banyak dan kerap, mungkin tanda kekurangan zinc atau masalah ginjal ringan. 7. Kuku bergelombang atau bergaris menegak dalam. Kalau ringan, itu tanda penuaan normal. Tapi kalau sangat ketara, boleh jadi petanda. Kekurangan nutrisi, B12, zat besi. Masalah kulit seperti eczema, psoriasis atau alopecia. Nak kuku cantik dan badan sihat, amalkan makanan tinggi. Biotin, telur, kekacang, pisang, zat besi, hati ayam, bayam, bijirin penuh, magnesium, biji labu, badam, FT. Minum FT setiap hari, setiap sachet FT bantu, tambah zat besi dan magnesium, bantu pertumbuhan kuku dan rambut, tingkatkan tenaga dan sistem imun. Jangan pandang remeh kuku korang sebab kadang ia bagi hint kesihatan dalaman sebelum badan kita betul-betul jatuh sakit. Komen saya baru tahu kalau korang rasa info ni mind blowing dan share untuk ingatkan orang tersayang.